kakak boleh? Sebab kakak tak nak main darah tengah kakak. Adik bukan sebab. Dah tak nak main, tak nak main. Punya rapor. Jangan gaduh. Oh, kakak tak main dengan Ara. Macam tu. Adik main negara. Bukan sebab Afwa tadi. Macam-macam hal lah Afwa ni. Katanya anak nombor 2 memang macam tu ya. Afwa anak nombor 2 ni memang suka play victim katanya. Okey dah. Adik minta maaf kat kakak. Kakak dengar Allah tak nak main. Habis tu dia jadi ni. Jadi superhero. Dia tak nak main dengan apa? Alah, dia pun dah Pukul-pukul. Allah. Tak nak Afia mainlah dengan semua. Gitulah. Kakak. Buka je. Buka je. Tak apa. Bila tengok Datuk Siti Lah ni mesti ada je drama dua beradik tu ya. Gitu ya. Dia jadi superhero. Kakak dia tak nak kawan dengan Ara. Dia pula tukang jadi bela. Dia marah kakak dia. Kenapa tak nak main dengan Ara? Itulah dia. Lepas tu kakak dia garang-garang. Tapi sekali kena dengan adik, menangis juga. Amboi, nak minta belanja sesuci lebaran. Tak boleh dulu. Tunggu dulu. Afwa kena hati-hati dah lepas ni. Bukan apa takut Afiah jadi macam Kak Ros ya. Barulah Afwa takut tu.